Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi roti pizza mini yang lembut dan gebu. Okey, senang je nak buat dia. Mula-mula kita sediakan dulu 130 ml air suam. Kemudian masukkan 1 sudu kecil yeast. Okey, masukkan sebiji telur untuk nak lembutkan lagi dough roti. Masukkan juga 1 sudu besar susu pekat manis. Okey, kesemua bahan ni kita kacau dulu sehingga semua sudah bati. Kemudian biarkan selama 5 minit bagi yeast tadi tu aktif. Kemudian barulah masukkan 250 gram tepung gandum ataupun boleh je gunakan tepung high protein. Uli kesemua bahan ni sehingga tepung tadi tu dia akan jadi berketul kasar. Kemudian barulah masukkan sedikit garam dan juga 1 sudu besar margarin. Sambung lagi uli sehingga membentuk satu dough yang licin dan tidak melekat di tangan. Okey, kalau rajin boleh uli pakai tangan, tapi kalau nak senang boleh je uli pakai mixer. Okey, mix lebih kurang 10 minit macam tu sehingga dia jadi dough yang lembut macam ni. Okey, ni dah jadi dah dough untuk roti pizza. Rehatkan dough selama 1 jam sehingga dia kembang 2 kali ganda. Selepas 1 jam, dough dah pun kembang 2 kali ganda. Okey, keluarkan dough daripada mangkuk. Okey, untuk dough ni boleh je bahagikan kepada beberapa bahagian kecil, tapi kali ni saya roll je untuk nak dapatkan kepingan dough yang agak nipis. Kemudian tekap je pakai mulut gelas. Kalau nak kepingan dough yang agak besar, boleh je kita tekapkan dengan gelas yang agak besar, tapi untuk gelas yang sebesar ni dia agak kecil lah saiz dia. Okay, kita tekap sehingga semua bahagian dough tadi tu habis ditekap. Sediakan tray pembakar. Okay, oleskan dulu dengan sedikit margarin supaya bila dough ni dibakar nanti dia tak akan mudah melekat. Okay, letakkan kepingan dough tadi tu di atas tray pembakar. Okay, cucuk-cucuk dough ni dengan garpu supaya bila kita bakar nanti tu dia akan masak merata. Okay, oleskan bahagian atas tu dengan sedikit sos cili ataupun sos pasta. Dan untuk topping pula boleh letakkan irisan sausage, sayur campur dan juga sedikit cheese parut. Letakkan juga sedikit mayonis dan juga sos cili. Okay, dough ni kita akan bakar pakai api yang perlahan je, lebih kurang 170 darjah Celsius selama 20 minit ataupun sehingga dough roti tu masak. Okay, pastikan bahagian bawah roti tu dia akan jadi betul-betul garing. Okay, ni selepas 20 minit dibakar, okay, dough pizza mini dah pun masak. Kemudian kita sejukkan dulu seketika. Okey, ni dia dah siap pun pizza mini tadi. Dia punya dough tu memang sangat lembut, gebu dan rasa dia pun sangat sedap. Walaupun ringkas tapi dia punya hasil tu sangat sedap. Mesti anak-anak suka. Senang je kan nak buat mini pizza. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.